Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menemu bual rakan saya. Saya Nurul Izzah Balkis binti Mat selaku penemu bual pada hari ini. Tujuan utama temu bual ini diadakan adalah untuk mendapatkan perkongsian pengalaman perkembangan dirinya ketika berumur 10 hingga 12 tahun. Sebelum saya bertanyakan soalan, boleh Fakrul perkenalkan diri? Boleh? Okey, nama saya Ahmad Fakhrullah bin Ahmad Farid. Belajar di Institut Pendidikan Guru, kampus Ipoh. Dan saya berasal dari Semanggol, Perak. Okey. Baiklah, kita mulakan sesi temu bual ini dengan soalan yang pertama. Adakah Fakrul merasakan perubahan fizikal seperti pertambahan ketinggian, berat badan atau perubahan suara ketika berumur 10 hingga 12 tahun? Ketika saya berumur 10 hingga 12 tahun, ya, saya merasakan perubahan fizikal yang ketara waktu itu. Sebab waktu tu saya semakin tinggi dan berat badan pun bertambah. Suara saya pun mula garau macam sekarang lah. Seterusnya perubahan ini membuatkan saya mula sedar bahawa saya sedang menuju ke arah remaja. Kadang-kadang saya rasa agak janggal lah dengan perubahan ini. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa bangga sebab nampak lebih matang lah depan kawan-kawan. Okey. Baiklah, soalan seterusnya. Aktiviti fizikal apakah yang Fakrul suka pada waktu itu dan bagaimanakah aktiviti fizikal tu mempengaruhi perkembangan diri Fakrul? Saya sangat gemar bermain bola sepak bersama rakan-rakan selepas waktu sekolah. Setiap petang, kami akan berkumpul di padang dan bermain sehingga senja. Sebelum maghrib lah. Jadi bermain bola sepak ni bukan sahaja membantu saya kekal cergas, malah mengajar saya tentang kepentingan disiplin, kerjasama berpasukan dan semangat kesukanan. Jadi saya belajar bermain bola sepak ni untuk menerima kekalahan dengan hati terbuka. Dan kalau contoh saya kalah, jadi saya kena terimalah kekalahan tu dengan hati yang terbuka dan saya akan berusaha dengan lebih gigih untuk menang. Selain itu, bermain bola sepak juga membantu saya menjadi lebih yakin dengan diri sendiri kerana saya dapat menguasai sesuatu kemahiran. Okey. Adakah Fakrul pernah menghadapi cabaran dari segi kesihatan ataupun kecergasan fizikal pada usia tersebut? Ya, saya pernah menghadapi masalah iaitu mudah letih ketika melakukan aktiviti lasak seperti berlari jarak jauh dan sebagainya lah. Kan? Pada awalnya saya rasa kecewa kerana tidak mampu bersaing dengan rakan-rakan yang lebih cergas daripada saya lah. Tapi pengalaman tu mengajar saya untuk tidak mudah mengalah. Saya mula berlatih dengan lebih konsisten seperti berjoging di waktu petang dan menjaga pemakanan saya. Hasilnya stamina saya meningkat dan saya dapat bersaing dekat sekolah. Okey. Mata pelajaran apakah yang paling Fakrul suka pada waktu itu dan mengapa Fakrul suka mata pelajaran tu? Bagi saya, mata pelajaran yang paling saya minati ialah mata pelajaran matematik kerana saya suka menyelesaikan masalah dan cabaran soalan. Jadi setiap kali saya dapat jawapan yang betul, saya rasa sangat puas hatilah.
dan bersemangat untuk mencuba soalan yang lebih sukar. Minat ini juga saya menjadikan lebih fokus dalam kelas kerana saya mahu memahami konsep dengan baik. Walaupun ada masa saya gagal untuk mendapatkan markah yang tinggi, tetapi guru matematik saya selalu memberikan galakan dan itu membuatkan saya lebih tekun untuk berusaha untuk dapat markah yang lebih tinggi. Pada waktu itu, macam mana Fakrul menguruskan kerja sekolah atau tugasan tu? Bagaimana cara saya mengurus kerja sekolah atau tugasan ketika itu? Baiklah, saya biasanya akan menyiapkan kerja sekolah pada waktu petang selepas balik dari sekolah. Balik sekolah, saya solat Zuhur, makan tengah hari, saya terus menyiapkan kerja sekolah. Jika saya tidak faham sesuatu topik, saya akan bertanya kepada ibu bapa ataupun kawan-kawan saya. Kadang-kadang saya juga belajar dalam kumpulan kerana ianya lebih mudah kerana dalam kumpulan kita boleh berkongsi idea dan menyelesaikan tugasan bersama-sama. Jadi pengurusan masa saya itu mungkin tidak sempurna ketika itu, tapi saya mula belajar tentang kepentingan membuat jadual harian. Jadi jadual harian ini membantu saya lebih berdisiplin dalam menyiapkan tugasan tanpa menanggung. Seterusnya, adakah Fakrul seorang yang suka membaca buku atau bahan bacaan tertentu pada usia tersebut? Ya, saya memang gemar membaca. Terutamanya saya suka membaca buku cerita kanak-kanak waktu itu. Waktu usia tersebutlah. Saya suka baca komik dan majalah. Jadi komik kegemaran saya ketika itu ialah Doraemon dan Dragon Ball. Jadi membaca bukan sahaja menjadi hiburan, tetapi apabila saya membaca, ia dapat meningkatkan kosakata dan kemahiran memahami cerita dengan cepat. Jadi saya rasa membaca tu dapat membuka minda saya kepada dunia luar. Kerana saya bukan dapat sahaja belajar tentang nilai persahabatan, tapi saya dapat belajar tentang nilai keberanian dan kreativiti melalui watak-watak dalam cerita. Baiklah, soalan seterusnya. Bagaimanakah hubungan Fakrul dengan rakan-rakan sebaya Fakrul pada usia 10 hingga 12 tahun? Hubungan saya dengan rakan-rakan sebaya pada usia ketika itu sangat rapat. Kami banyak meluangkan masa bersama, sama ada di sekolah ataupun di luar waktu sekolah. Saya sangat seronok kerana mempunyai rakan yang boleh dipercayai untuk berkongsi cerita dan pengalaman. Kami juga saling membantu dalam pelajaran terutamanya ketika membuat kerja kumpulan. Pengalaman ini mengajar saya tentang nilai persahabatan, kesetiaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Fakrul pernah tak mengalami konflik dengan rakan-rakan dan macam mana Fakrul menangani konflik itu? Ya, saya pernah mengalami konflik dengan rakan dengan saya, terutamanya ketika bermain bola sepak. Kadang-kadang bila kami main bola sepak, dia berlaku salah faham, macam tidak puas hati dengan keputusan permainan ataupun ada kawan-kawan yang bermain kasar. Pada awalnya saya rasa agak marah, tetapi lama-kelamaan saya belajar untuk berbincang dan mencari jalan tengah. Biasanya kami akan berbaik semula dengan cepat kerana kami tidak mahu persahabatan kami itu rosak kerana perkara yang kecil itu.
Bagaimanakah perasaan Fakrul apabila mendapat pujian atau kritikan daripada guru pada usia tersebut? Apabila saya menerima pujian daripada guru, mestilah saya rasa gembira dan bersemangat sebab pujian itu memberi motivasi kepada saya untuk berusaha lebih keras dalam pelajaran. Namun apabila guru memberi kritikan kepada saya, pada mulanya saya rasa sedih dan kecewa kerana rasa gagal memenuhi harapan guru. Walau begitu, saya anggap kritikan itu sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan ia membuatkan saya belajar untuk lebih tabah dan terbuka menerima pendapat orang lain. Soalan terakhir untuk sesi temu bual pada hari ini. Siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan emosi kepada Fakrul pada usia tersebut? Siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan emosi kepada saya pada waktu tersebut? Ya, sudah tentulah ibu bapa saya, kerana mereka merupakan individu yang paling banyak memberi sokongan emosi kepada saya. Setiap kali saya kecewa atau menghadapi masalah di sekolah, mereka selalu menasihati saya agar tidak cepat putus asa. Ayah selalu mengingatkan saya bahawa kegagalan itu bukan perakhiran. Manakala ibu pula memberi sokongan dengan kata-kata semangat. Jadi mereka berdua merupakan individu yang paling banyak memberi sokongan emosi kepada saya. Okey. Itu saja soalan saya pada hari ini. Terima kasih Fakrul kerana sudi meluangkan masa dalam sesi temu bual pada hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.